Adik-adik semua, selagi anda ada potensi untuk belajar, anda ada peluang untuk belajar sesuatu, tolong ambil peluang tu. Jangan cuba nak mengelak, oh saya sibuk lah, saya susah nak faham part ni lah. Jangan elakkan sifat yang macam ni ya. Selagi anda ada peluang, ada orang yang nak ajar anda, ambil, grab. Jangan lepaskan. Jangan rendahkan anda punya productivity. Anda kena selalu ada peningkatan. Kalau ada something yang mungkin anda boleh bertanya, bos macam mana ni? Boleh tak saya belajar? Boleh ajar saya tak? Biasakan diri kita untuk keluarkan ayat ni. Boleh tak saya belajar? Boleh tak ajar saya? Macam mana? Saya nak tahu. Anda tak rasa ke kalau anda tahu tu sesuatu yang boleh bagi anda value? Jadi jangan malas. Jangan malas, okey? Terus terang, jangan malas. Selagi anda ada peluang untuk belajar sesuatu, untuk tambah anda punya ilmu, belajar. Tambah-tambah anda kat tempat kerja, dia mesti ada seseorang yang lebih tahu ilmu tu. Ilmu berkenaan dengan syarikat. Macam nak uruskan syarikat, duit, kerja ni, paperwork ni. Ikutkan anda dapat pembelajaran yang free tau. Anda dapat kelas yang free. Mana anda nak dapat kelas yang mengajar tanpa minta duit? Kalau anda pergi kat luar, mesti dia ada kursus. Anda kena bayar, takkan ada free, betul? Kat tempat syarikat, selagi anda ada peluang untuk belajar benda ni walaupun di luar bidang anda, percaya benda tu akan berguna ke anda bila anda di luar kawasan syarikat tu lah. Anda di luar, mungkin anda dah tak bersama dengan syarikat tu, mungkin anda ada bisnes sendiri, benda tu akan berguna nanti. Anda boleh ajar orang lain. Mungkin anda boleh buat live ke untuk ajar orang tu berkenaan dengan account ke, basic account ke, yang ilmu account yang perlu anda tahu. Basic-basic lah, yang benda basic yang kita boleh share dengan orang. Kan bagus, apa yang kita ada, kita belajar, kita boleh belajar, kita sampaikan kepada orang lain. Kita kongsikan pada orang lain. Ilmu ni takkan pernah habis. Jangan kedekut. Kalau kita dah dapat ilmu tu, jangan kedekut. Share je. Benda tu takkan dibawa ke kubur kita. Okay?